Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Fail di Stadium Bukit Jalil untuk menyaksikan perlawanan antara Malaysia dan Vietnam. Okay, sekarang kita dah sampai Stadium Nasional Bukit Jalil. So ini vlog kita. Kita akan buat vlog untuk kita tunjuk perjalanan daripada datang stadium sampai habis game nanti. Kita mengharapkan tak kecewa lah. Tak kecewa walaupun ada sambil kita jalan lah. Kita jalan Ya, lah. walaupun kita dibarisi sekarang ni pemain warisan kan, tapi abang yakin lah apa tu tetap tough game kalau ni. Sebab Vietnam walaupun dia ramai pemain anak jati, walaupun Vietnam ramai anak jati, tapi anak jati dia berkualiti. Serupa Jepun lah kan. Betul. Lah kata tak Kalau sampai. orang coach dia walaupun berubah, Betul. dia punya apa orang panggil identiti dia tak berubah tau. Yes, betul. Dia maintain dengan Dia maintain identiti Pak Hang Seo, Ya. tapi dia improvekan lagi kan. Bukan lagi. Julatih sekarang pun not bad tau, sebab hari tu dia latih ASEAN All Star. Kita tengok cara dia main kan, macam tiki-taka semua kan. So kita jalan-jalan tu. guys. Ini suasana di stadium sekarang. Dikabarkan 60,000 tiket telah habis dijual. Jom kita tengok mana. Tengok. Ni keadaan di luar stadium. Nanti kan. Abang jalan kan, batas abang rekod je ni. Nanti abang akan cepatkan tau. Perjalanan dia cepatkan. Kita buat macam speed. Kawan ni pun kan? Kat jalan. Dia pakai tadi. Ada. Faisal Halim. Arif Aiman. Saiful. Tu sana Saiful. Saiful Morales. Saiful lah. Buat reload tu. Okay, tadi lupa nak tunjuk kita dapat free ni Kita dapat free. Lupa nak tunjuk tadi. Ni yang gaji. Ya. Nampak Kita jumpa orang untuk ditanya. So di interview. Ah, Okay, boleh sebenarnya- perkenalkan nama siapa? Tak payah. Tak payahlah pula. Ya, tak sebenarnya kawan ni pula. Kawan saya. Kawan ni pun. So, baru sampai. Kita baru jumpa dia dekat gate C. Lepas ni kita akan, sebelum kita masuk gate C, kita nak tanya prediction lah. Malam ni rasa-rasa 3-0. Malaysia menang 3-0 lah. Malaysia menang 3-0 Okay. Kita tengok Kita tengok dapat free. Dua benda kita dapat free Yang pertama benda ni. Yang kedua benda ni. Ni saya punya Dion Tekan gambar Cruz. sekali. Saya punya Dion Cruz. Yang ni Tekan gambar Arif sekali. Aiman. Sama ke? Sama ya. Dion Cruz. Asal tak ambil Faisal Halim. Kita dah sampai dekat dalam stadium Lawan tak benar. Lawa tak? Ni padang Dion. Dion kan? Yang baru ditukar. Okey, jom kita masuk dalam. Kita nak tengok padang. Jom padang. Rumput.
puas dia bagi. There are the dealers out for Vietnam. Berikut diumumkan secara nomor poin bagi pasukan Vietnam. Number 1, Nombor 1, Nguyen Phin. Number 2, nombor 2, Do Dui Mon as captain. Number 3, nombor 3, Nguyen Van Phi. Number 4, nombor 4, Bui Jiang Hu. Number 5, nombor 5, Chuang Chin Ang. Number 8, nombor 8, Zhao Ngọc Phong. Number 12, nombor 12, Nguyen Hai Long. Number 13, nombor 13, Pendant Quang Huy. Number 14, nombor 4. Malaysia! Berikut diumumkan secara nomor poin bagi pasukan Malaysia. Number 2, Nombor 2, Major Davis as a captain. number 3, Nombor 3, Facundo Garces. number 5, Nombor 5, John Iwasama. number 12, Nombor 12, Arif Aiman. number 13, Nombor 13, Hector Hadal. number 14, Nombor 14, Wawe Fekorino. number 15, Nombor 15, Wale. number 16, Nombor 16, Shihan Hazmi. number 19, Nombor 19, Bokado. number 21, Nombor 21, Yongku. and number 22. Dan nombor 22, Tommy Hall. Ladies and gentlemen,
game bagus lah. Kita tak ada rezeki lagi nak buat. Banyak lah stage yang Arif Aiman, banyak play. one on one. Lepas tu Figueiredo, Sadok. Tepat pada keeper. Satu lagi, John Cruz, Tiang kan. Substitution of Vietnam, player number 3, Nguyen Van Huy, replaced by player number 10, Pham Tuan Han. Player number 4, Liu Thanh Loon, replaced by player number 20, Pham Yi Tong. Double time. Tapi dia mau kacau dia. Lalu kalah kan. Lalu kalah ataupun kena lawan tim yang kaya. Enak banget. Okay. Siapa gol tadi? John Cruz, Holgado, Figueiredo, Kobe On, semua pemain warisan. So maksudnya pemain warisan berbaloi. Isi sana hebat tu. Ya. Terbaik, terbaik. Holgado, Makita.
Alhamdulillah. Siapa man of the match? Hidup TMJ. Man of the match siapa? Botak eh? Botak. Gredo. Botak. Alright. So sampai sini sajalah vlog kita eh.